So, DAP ni dia bukan sahaja marah kepada Onn Hafiz, tetapi juga kepada SPR. Tindakan SPR mengadakan PRN Johor dan Negeri Sembilan ni pada tarikh berbeza sebagai tidak masuk akal. Jadi apa komen Abah? Seolah-olah dia mengatakan bahawa kerajaan Madani inilah yang mengarut dan tak masuk akal. Termasuklah bahawa Perdana Menteri tu, PMX tu, pun tak masuk akal dan mengarut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Omar Puat Podcast Jangan Berlapik. Jadi bersama saya iaitu Omar dan juga ayah saya sendiri, Dato' Dr. Omar Puat. Abah, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Bah, Omar perasan ini Abah pakai baju Melayu. Baru habis majlis ke? Tadi sempat menghadiri majlis perkahwinan anak kepada Datuk Seri Syafi'i Abdullah, ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO di Hotel Majestic Kuala Lumpur. Jadi selepas saja majlis tersebut terus balik ke Putrajaya untuk podcast ini. Okey, Alhamdulillah, bah. Alhamdulillah. Harap majlis itu berjalan lancar dan selamat pengantin baru lah kepada anak Datuk Seri Syafi'i. Okey, bah. Topik hari ni, bah, memandang kita pun sebelum ni kita dah buat topik tentang berkenaan dengan PRN Johor, isu-isu yang orang telah lontarkan, Onn Hafiz lah, DAP lah dan sebagainya. Ya. Tapi, bah, isu ni sebenarnya habis lagi sebenarnya. Yang berkaitan dengan PRN Johor ni tak habis lagi. Dan kita pun telah dimaklumkan, bah, pengumuman yang telah dibuat oleh SPR, iaitu Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, dia telah mengumumkan yang tarikh penting bagi pilihan raya negeri Johor dan juga pilihan raya negeri Sembilan. Ya. Jadi diumumkan pada Jumaat yang lepas. Betul. Dan selepas pengumuman tersebut, bah, adalah pemimpin yang agak marah dengan tarikh-tarikh tersebut. Jadi Omar ada satu soalan nak bagi tuju kepada Abah sebagai MKT UMNO. Apa komen Abah tentang soalan Omar? Jadi soalan Omar, bah, yang marahnya adalah siapa, bah? DAP. So DAP ni dia bukan sahaja marah kepada Onn Hafiz, tetapi juga kepada SPR. Dan kita tahu siapa yang marah, iaitu Teng Kok Ming. Dakwa tindakan SPR mengadakan PRN Johor dan Negeri Sembilan ni pada tarikh berbeza sebagai tidak masuk akal. Jadi apa komen Abah? Nampaknya marah DAP meleret-leret. Ya. Mula-mula dia marah kepada Onn Hafiz lah, sebab Onn Hafiz secara terbuka menyebut bahawa BN akan bertanding solo, akan bertanding semua kursi. Kemudian semasa majlis pelancaran jentera BN, dia mengeluarkan kenyataan bahawa dia rela tidak menjadi Menteri Besar jika sekiranya DAP duduk dalam kerajaan yang akan dibentuk selepas PRN Johor. Dan ini menimbulkan kemarahan pada DAP, ya, sehingga mereka kata Zahid tu boleh katakan setiap minggu duduk sebelah Anthony Loke untuk mesyuarat kabinet. Ya. Sehingga mereka terlupa membezakan duduk semeja dengan duduk sebelah menyebelah. Duduk sebelah menyebelah tak ada masalah, tapi duduk semeja tu lain. Itu nak membentuk kerajaan, kan. Jadi marah mereka itu tidak habis-habis lah. Diungkit tentang cerita mereka membantu kempen BN di mahkota. Tapi dia lupa bahawa kita juga membantu kempen dia di Kuala Lumpur Baru. Kita bantu kempen PH di Pulai, Simpang Jeram. Jadi kita tak ungkit, tapi dia ungkit cita-cita sebegitu rupa. Maksudnya dia tak boleh membezakan antara isu bekerjasama dengan isu membentuk kerajaan. Okey. Dan marah itu rupanya tak habis juga. Bila SPR umum tarikh pilihan raya yang berbeza,
Ang Komeng ni, Hmm. ya, membuat satu kenyataan. Dia mengatakan bahawa tindakan SPR tu Hmm. mengumumkan tarikh yang berbeza itu sebagai tidak masuk akal dan mengarut. Dia tambah lagi tu, mengarut pun ada. Ya. Jadi seolah-olah dia mengatakan bahawa kerajaan Madani inilah yang mengarut dan tak masuk akal. Termasuklah bahawa Perdana Menteri tu, PMX tu, pun tak masuk akal dan mengarut. Sebab SPR ni di bawah kerajaan Madani. So bila dia mengkritik keputusan SPR, dia mengkritik kerajaannya sendiri, iaitu Ang Komeng ni kan menteri, ya. Jadi sudahlah menteri, dia pula tu berjawatan tinggi dalam parti DAP. Maka dialah yang sebenarnya yang mengarut, tak masuk akal kenyataan itu. Sebab sebagai menteri, kalau dia tak berpuas hati dengan keputusan tersebut, cakaplah di dalam kabinet awak, menteri kabinet, awak anggota kabinet, kan? Kenapa tak nak cakap dalam mesyuarat kabinet, membantah dan sebagainya? Jadi sebab itu kita rasa bahawa tindakan Ang Komeng ni sebenarnya dia tu yang tak masuk akal dan dia itulah mengarut. Dan dia kena ingat bahawa pengurusi SPR ini dilantik atas perkenan Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Maka jangan sama sekali membuat penghinaan itu seolah-olah menghina perkenan yang di-Pertuan Agong dalam melantik pengurusi SPR. Jadi abang merasakan komen datang daripada Ang Kok Ming ni lebih kepada politik dendam, politik dengki dan marah. Memang dia marah. Jadi dia tak habis kat situ, dia melirik sampai kepada tarikh pun dia nak pertikaikan, sedangkan dia tu anggota kabinet. Sebab tu abang cakap tadi bahawa kalau dia tak puas hati, dia cakaplah dalam kabinet. DAP boleh membantah kalau mereka tak puas hati. Sebab anggota kabinet dia pun, menteri dia dalam kabinet kerajaan pun ramai bersuara lah. Jadi apa nasihat abang kalau let's say dia sendiri kata benda ni mengarut, dia sendiri kata benda ni like not make sense kan, everything, dan dia tegur dalam kabinet tapi tetap tak ada berlaku perubahan, apakah cadangan abang yang boleh berikan kepada DAP tu? Letak jawatan, keluar saja daripada perpaduan? Okey, selain daripada dia kata tindakan SPR ni sebagai mengarut, tak masuk akal, dia juga mendesak supaya semua anggota SPR ni letak jawatan. Kan? Pada dia bahawa tindakan mereka ini yang dia kata mengarut tadi, maka sebab itu dia kata mereka ni perlu letak jawatan. Kan? Sebab tu abang cakap tadi bahawa engkau cakaplah, desaklah dalam kabinet supaya mereka ini dipecat ataupun disuruh meletak jawatan. Dan kalau tidak pun sebenarnya DAP sendiri pun meletak jawatan. Dan mereka pun sebelum ini sudah mewar-warkan bahawa pada bulan Julai ini sempena convention dia akan menjawab, dia akan meletak jawatan sebagai menteri kabinet jika sekiranya tidak banyak reform institusi itu dilakukan. Maka dengan isu SPR ni yang dia kata mengarut tak masuk akal ni, kan, kita harap kalau boleh dia letak jawatan lebih awal. Bukan bulan Julai, sekarang letak jawatan. Kan? Barulah gentleman namanya. Sebab bila dia mengatakan SPR sebuah institusi yang penting di bawah kerajaan Madani yang dia sendiri adalah anggota kepada kerajaan tersebut dan dia sendiri anggota kabinet, dia sendiri menteri dan mendesak mereka ni letak jawatan, maka kamulah letak jawatan dulu. Lagipun kamu sudah ada pengumuman lebih awal mengatakan bahawa kami akan letak jawatan pada bulan Julai sempena convention DAP jika sekiranya kerajaan masih gagal melakukan reform terhadap institusi. Jadi tunggu apa lagi? Letak jawatan lah sekarang. Betul. Maksudnya tak perlu pun cakap mengarut ke, tak perlu ke komen apa-apa dan sebagainya. Just buat tindakan yang sepatutnya you guys yang pergi resign sendiri ya.
letak jawatan sendiri, dia keluar daripada perpaduan tu sendirilah. Sebab itu pada Abang Omar, DAP ni ya, janganlah macam cacing kepanasan kan. Kalau gentleman masuk gelanggang berlawan secara gentleman dalam pilihan raya ini ya, maksudnya jangan kamu tu sebenarnya yang hilang akal ya, jangan apa tadi, macam cacing kepanasan. Jadi untuk topik ni Omar Rasa malah tak ada soalan dah. Sebab Omar Rasa isu DAP ni kita pun dah boleh lihat sendiri. Omar Rasa kita pun tahulah sebenarnya rakyat boleh bezakan lah di antara orang yang buat kerja dengan orang yang suka memainkan politik saja. Sampai sehingga sekarang mereka hanya main politik, sampai SPR pun dah main politik juga. Tahrir pun dipolitikkan juga. Jadi kita boleh lihat sendiri bahasanya rakyat tak confuse pun. Rakyat tahu sendiri. Jadi untuk yang episod kali ni, Omar rasa itu saja daripada Omar. Abah ada nak tambah apa-apa ke? Tak ada apa. Cuma kita serah pada rakyat untuk menentukan, membuat pemilihan secara demokratik, kerajaan yang mereka boleh percayai untuk mentadbir dan mengurus negeri Johor. InsyaAllah. Okey, jadi itu saja daripada Abah. Terima kasih dengan jawapan-jawapan Abah yang sangat hangat untuk kita bagi tamparan sikit kepada DAP. Okey, itu saja daripada kami. Kami nak ucapkan terima kasih kerana menonton episod Omar Puan Podcast. Jangan berlapik. Tapi sebelum tu jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe di YouTube channel Omar Puan Podcast. Sekian, terima kasih.